So hari ni saya nak beritahu S-Max Z1 Plus ataupun siapa pengguna F1 Plus. Sekarang S-Max ada update terbaru iaitu music sharing. So siapa yang pakai Z1 ataupun F1 Plus dah boleh music sharing Contoh first kali korang kena ada device dia. Dua lah contoh ni, laki bini lah, couple kan. So connect dengan app dulu. Yang mana yang dah download app dia, kena update dulu lah dekat device ni, dekat basic information. Macam ni dia dah update dah. Kalau biasa dekat yang tak update, dia firmware ni ada logo merah. So just korang tekan update je lah. So nak music sharing dia ada dua cara. Satu dekat app ni. Contoh lah macam ni, kita dah meshkan dia dah. Kita dah buat dia, jadikan dia mesh intercom lah. So dah ada group kat sini. Dekat sini yang music sharing, boleh tekan kat sini. Sharing fail. Sebab apa fail? Sebab tak ada muzik lagi. So kita contoh kita buka ni lah kan, muzik lah. Sekejap. Copyright muzik. Okay. So kalau yang intercom ni, ni ada muzik lah, dengar. Okay, yang tu ada. Satu lagi intercom ni tak ada lah, kosong pula. So korang tekan dua kali belakang tengok. Satu, dua. Dah ada dah. Nampak. So korang dah boleh karaoke dah guys. So kalau korang tak nak ada music sharing, tekan yang depan ni sekali. Exit sharing dah tak ada dah. Terima.